Mengambil masa 6 bulan. 6 bulan? Ya, 6 bulan. Untuk lukisan ni sendiri mengambil masa 3 hari untuk Farahin hasilkan. Lukisan asal dibuat oleh Farahin itu artis jiwa yang bisu dan pekak. Untuk melukis ni cuma ada 2 orang sahaja. Yang ni seorang, yang ni seorang. Kenapa? Originality. Jadi selepas Farahin hasilkan lukisan, kita ada seorang lagi graphic designer yang akan buat dalam bentuk 3D, di mana ia akan digunakan sebagai reference kepada artis untuk tengok positioning bunga di mana dan sebagainya. Dan bila dia dah mahir, dah berlatih, barulah kita akan lukis satu-satu. Untuk tahun ni di World Expo Osaka, Niti telah memilih TV Jiwa. Antara produk akan dibawa ke sana sebagai official gift, dan ini juga merupakan lukisan daripada Farahin, artis OKU kita. Jadi temanya adalah bunga raya. Saya sangat bersyukur kerana mendapat support daripada pihak kementerian, khususnya Kementerian Luar Negeri yang menganjurkan ASEAN Summit ni, kerana ia memberi peluang kepada artis-artis di bawah jiwa untuk menghasilkan produk-produk premium yang sangat cantik. Cantik-cantik kan mangkuk tingkat ni, sampai boleh jadi hadiah diplomatik. Apa yang buat ia lebih istimewa? Semuanya hasil tangan golongan OKU, dan setiap satu ada 7 lapisan warna yang dilukis dengan teliti, satu demi satu lapisan. Inilah ASEAN, kaya budaya, penuh kreativiti dan dibentuk oleh semua lapisan masyarakat.